Hari tu kita balik kampung untuk raya, tapi sebelum sampai ke kampung kita singgah dahulu di Zoo Your Kemaman. destination is on the left. Dah sampai tepi jalan je Zoo Kemaman ni. Jom kita ke Zoo Kemaman. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Terletak di Kampung Tabuan, Kemaman. Zoo ini dibuka setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Hari Jumaat, waktu sembahyang Jumaat ditutup lah. Pandai-pandailah korang kalau nak datang tu, susun atur cara waktu datang tu. Ini harga tiket masuk RM15 dewasa, RM10 kanak-kanak. Jom kita pergi Zoo Kemaman. Masa nak masuk tu kaki tangan yang jaga tiket tu cakap kejap lagi hujan, nak masuk ke tak, takut nanti korang tak dapat tengok apa-apa. Kita dah sampai jauh-jauh, banyak kali dah nak datang Zoo Kemaman ni, tapi ini kali pertama kami dapat singgah di Zoo Kemaman. So kami kata tak apalah, hujan pun hujan lah. Kita masuk jalan kaki dahulu. Dekat ruangan pertama masa masuk tu, yang ini adalah ruangan burung-burung besar seperti emu. Yang ini emu, lepas tu ada burung kasuari, lepas tu ada burung unta. So dekat pintu masuk ni memang ada kumpulan burung-burung besar lah. So kami berjalan untuk tengok burung-burung ini. Ruangan Taman Rekreasi dan Zoo Kemaman ni agak besar juga. Lepas tu kita masuk ruangan ini, kita nampak burung merak. Banyak jugalah burung merak dekat sini yang sedang bergantung-gantung di situ. Yang ini burung merak putih. Lepas tu ada rusa, kambing kata Fazil. Ini rusa lah Fazil. Lepas tu ada ruangan untuk arnab. Dan seterusnya kita masuk yang ini ruangan ayam serama dan kambing. Selepas tu kita masuk ruangan ikan air tawar. Banyak ikan-ikan air tawar dekat sini. Ikan kelisa ada, ikan patin ada, ikan apa ni? Ikan ni macam todak, bukan todak. Kita tengok je lah ikan-ikan yang ada dekat sini. Ruangan akuarium ikan air tawar ni agak besar dekat sini. Ada kolam besar, ada akuarium besar dekat sini. Yang ini selepas ini hujan mula turun. Yang ini kura-kura, labi-labi pun ada. Dia duduk sekali dengan ikan. Selepas ni kami keluar daripada sini, hujan mula turun. Alah, tak dapat nak menikmati. Waktu pun dah agak petang masa ni, dalam pukul 5 petang kami sampai. 4:30 lah kami sampai. Waktu ditutup dalam pukul 5. So nak tak nak orang pun dah tak ada dah, macam nak balik dah. Ini kambing kambing ruangan kambing di sini. Lepas tu kami naik lori. Ingatkan lori ni bawa pusing zoo. Rupanya lori ni angkat penumpang balik ke pintu masuk. Kita baru je sampai, dah nak hantar balik keluar. So kita sampai dekat pintu masuk. Lepas tu kita berjalan kaki balik semula masuk ke dalam, sebab banyak lagi yang kami tak lihat. Tapi masa ni dah agak lewat, dah hampir pukul 6 petang. Mereka tutup pukul 6 petang. So banyak exhibition macam harimau tak ada. Kita tengok harimau dah masuk, tak sempat tengok harimau. So kita tengok di jalan bawa kita keluar balik. Tapi tak apalah, lepas sampai keluar sana kita berjalan kaki balik masuk semula ke dalam. Masuk ke dalam, tengok ruangan haiwan semua dah masuk dalam dah. Tinggal tempat je. Yang ini ada seladang, ada lembu, macam haiwan ternakan banyak lah dekat sini.
kijang pun ada. Selain pada lembu, kita ada haiwan kijang, haiwan savana. Yang ini pun macam sejenis kijang juga. Abah tak ingat nama apa ini, tapi dia macam kijang jugalah. Gajah baru lepas habis mandi nak masuk balik dalam tempat kurungan dia. Kita sampai dah lewat sikit masa ni yang baru habis show gajah. So kambing gurun pun ada dekat sini. Tak sempat tengok gajah. Gajah dah sampai dah habis mandi nak masuk dalam bilik. Waktu lewat sangat masa ni. Kita tengok apa yang ada depan mata sajalah. Harimau dah masuk. Ini ruangan tempat gajah bermain. Dalam belakang sana tu tempat gajah disimpan. So tak sempat tengok gajah, tak sempat tengok harimau, tak sempat tengok beruang, semua dah disimpan. Kita sampai lambat sangat, dah petang. Melepas ni kejap lagi hujan turun. Bergambar macam ni je lah, tak ada haiwan pun tak apalah. Ini kandang beruang matahari, tapi beruang matahari dah masuk tidur. Nampak dia? Kita datang lambat sangat kan? Kita berjalan tengok ruangan tempat simpan haiwan saja. Haiwan ni tak ada, semua dah masuk balik. Dah nak pergi malam dah. Diorang tutup pukul 6. Tapi lembu-lembu ni adalah. Dia datang lambat sangat. Semua haiwan masuk untuk tidur. Kita balik. Jom balik. Agak sunyi sebab kebanyakan haiwan sudah disimpan masuk. Kita tengok apa yang ada je lah ya. Itu nampak kuda belang dekat belakang sana. Time ni hujan sangat lebat. Masa ni Fazil takut, dia menangis sikit sebab dia kata dia takut dengan keadaan di zoo ni. Dia rasa ada sesuatu. Abah pun sebenarnya rasa semacam juga masa ni. So kita orang pun berehat sekejap dekat sini. Lepas tu kita meredah hujan untuk balik.